semua, saya Bumi. Hari ini saya nak melawat rakan-rakan saya di SK Tanah Hitam. Sebelum tu, kawan-kawan tahu tak apa itu ekonomi kitaran? Ekonomi kitaran ni adalah apabila kita telah merancang dari awal supaya semua barang yang kita ada boleh digunakan semula dan tiada yang jadi sampah. Amalan 3R juga adalah sebahagian daripada konsep ekonomi kitaran. Inilah rakan-rakan kita semula saya, Aisyah, Alfa, Nur Hanania dan Minara. Hai kawan-kawan, inilah sudut 3R sekolah kami. Ini pula tempat untuk meletakkan barang-barang kita semula. Tengok ni kawan-kawan, semuanya adalah produk kita semula hasil kreativiti murid-murid SK Tanah Hitam. Ada bingkai gambar, bekas pensel, tong kita semula, hiasan dinding. Hebat kan? Mereka juga ada projek baru. Mari kita lihat. Pertama, kumpul bahan-bahan terpakai. Kemudian, potong dan bentuk ikut rekaan. Lepas tu, cat bagi nampak menarik dan ceria. Akhir sekali, pasang dan cantumkan semua bahagian dengan teliti. Tada! My mobile storage kita dah siap. Inovasi mesra alam terbaru dari SK Tanah Hitam. Menarik, praktikal dan 100% dari bahan kita semula. SK Tanah Hitam, ikon kita semula yang saya banggakan. Teruskan jaga saya ya, sahabat-sahabat bumi.